Hello guys. Now kat tangan aku ni ada smartphone baru. Now kat tangan aku sekarang ni ada matcha outside. Aku baru beli. Sebenarnya dah lama tau nak minum air ni. Baru sekarang aku dapat beli. So video kali ni aku nak rasa air ni. Adakah dia rasa macam dekat kedai? Rasa aku macam latte kat kedai, macam Zeus ke apa. Ataupun rasa rasa lain daripada tu. Kita shake dulu. Okay. Rasa dia quite good. Rasa dia lain lah daripada daripada yang kedai-kedai yang jual matcha latte tu. Lain lah. Cuma rasa dia punya ratio rasa matcha dengan rasa manis tu, aku tak tahu ni, aku rasa macam matcha dia rasa lebih sikit, which is good lah. Dia tak adalah manis sangat. Dia tak adalah rasa rumput sangat. Kalau korang nak beli air ni, nanti aku bagi link kat bawah, aku tinggalkan. Yeah, it's quite good, but not the best lah, not the best. So rating aku untuk air ni, aku bagi 7 lah, 7 per 10. So aku rasa tu je untuk video kali ni. Yeah, very short. Kalau korang suka video ni, korang boleh tinggalkan like, and yeah, feel free untuk subscribe channel ni. And thanks for watching and see you.